Kalau nori ni adalah makanan, especially kuih raya saya rasa kuih raya yang sesuai untuk nori, aku jadi semprit nenas kot. Semprit, tahu semprit kau letak nenas. Sebab apa? Main sini aku tunjuk kat korang. Bila Zindor keluarkan edisi air ni, air-air kat Malaysia ni, aku bau semprit nanas for the very first time, sold out terus bila aku bagi tahu. Sebab dia bau untuk kali pertama juga aku meminati bau creamy, sebab aku adalah yang aku suka minat bau fresh sahaja. So tapi bau ni dikombinkan dengan bau nanas, aku rasa aku macam pakai 2-3 perfume pada waktu yang sama, and I just like how bau dia tak manis sangat. Dia bau lemak-lemak yang membuatkan aku rasa macam lelaki pun boleh pakai. Perempuan tu dia manis dia tu datang daripada nanas. So sedap weh semprit nanas ni. Aku suka makan. Aku tak pernah dengar kuih nama semprit nanas. Semprit je, tapi kau try lah semprit nanas ni. Sedap betul weh. Love.